Kalau kau kenal jenama ni sebagai handphone, kau orang tua. Entah ya, entah tak, aku pun tak tahu. Tapi kita nak cerita sikit. Model kali ni dia datang tegak-tegak, simple-simple macam telur masin. Gaya dan warna dia betul-betul tegak-tegak, tak ada cerita banyak punya. Dalam kepala aku bila tengok earphone macam ni, aku teringat lah abang-abang bodyguard. Dia ni kalau kita geleng-gelengkan, bukan handphone gerak, kepala. Tak senang nak tercabut. Dia siap claim, babe, benda lah ni waterproof IP54. Daripada sudut bunyi dia, kalau kau tanya aku, kira okey je. Pada aku lah, barang nak sedap biasanya akan mahal. Barang mahal kadang-kadang sedap. Tapi hari ni harga dia biasa-biasa dan bunyi dia kira okey. Tak buruk, tak adalah terpaling sedap. Sebab yang tang sini dia cuma bergantung je kat telinga kau. Yang tang sini pula dia bukannya cocok ke dalam lubang telinga, tetapi dia tergantung. Jadi kau akan selesa lah. Pada buku manual yang dia bagi ni bermaksud earphone ni kau boleh padukkan dengan apps dia dan juga boleh translate sampai 134 bahasa. Macam aku sorry lah, aku tengah cakap aku tak pakai translate bahasa ni. Bahasa aku mudah je. Happy wife, happy life.